gunting batu kertas. Hah? Hmm? Hmm? Hah? Hei, anak siapa kau? Hah? Wah, dia sangat lucu. Tunggu, sepertinya aku mengenalnya. Ya, tolong aku. Ya. Dia mengunyah jari tanganku. Ya. Bayi macam apa kau ini? Hei, lepaskan gigimu dari Blaze. Gigitannya kuat sekali. Aduh, hei, bayi macam apa kau? Bayi Zeus. Sudah kuduga itu Halilintar. Siapa yang membuatnya jadi seperti ini? Macam mana kita orang nak buat Dare pergi pantai dengan Gempa? Kan Gempa masih jadi kristal lagi. Jangan risau, terkhusus untuk video Dare nih, semuanya dapat dilakukan. Hah, Gempa! Bukankah seharusnya aku dapat cuti? Lah, kan kita orang tengah cuti. Cuti dah habis, ada Dare untuk orang. Hahaha, semangat buat Dare. Senang je Dare kali ini, kan? Betul, senang dan rileks. Selesanya. Kalau tahu macam ni, baik aku cuti tadi. Mereka sedang bersantai. Kita serahkan saja Halilintar Rivers pada mereka, biar mereka yang mengasuhnya. Ide yang bagus. Mana Halilintar? Hah? Bau apa ni? Kenapa Ais? Ini Halilintar Rivers. Dari mana dia datang? Cepat kabur. Mana aku tahu. Tiba-tiba je dia duduk atas muka aku. Duduk atas muka kau? Oh no!
Oh, kau gelak ya? Nak aku hanyutkan ke laut ke? Dahlah berak ke atas muka aku. Is, kau ni. Dengan bayi kicik pun nak marah-marah. Kesianlah dia. Lah. Dah dia berak atas muka aku. Baik kau basuh muka kau tu dulu. Busuk ah. Comel lah dia. Kenapa dia boleh jadi bayi? Dia dapat dia macam ni kot. Lah. Seronok betul diorang dapat dia pergi pantai. Kita pula kena kemas rumah. Dah nasib. Patutnya aku tak geng dengan korang. Duri, kau dapat dare untuk buat ais nangis kan? Aku pun dapat dare untuk pentung ais dan ikat dia guna ni. Macam mana kalau kita bekerjasama? Jomlah. Senang nak buat dare kalau bekerjasama macam ni. Okey, kau ikut rancangan aku. Kenapa lampu padam ni? Elektrik dah bayar kan tahun lepas? Siapa kunci pintu ni? Siapa kunci pintu ni? Tak kelakar lah. Buka cepat. Mata saya sakit. Tak ada hantu kat dunia ni. Tak ada hantu kat dunia ni. Ya Allah, la ilaha illallahul hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Tolong! Alamak! Syaitan ni pandai mengaji pula. Jangan ganggu aku. Aku baik budaknya. Itulah. Tidur kah bilik air? Kan dah terkena? His, kau rupanya duri. Sampai hati kau ais pukul aku macam ni. Kencana. Kau tak apa ke Duri? Aku tak apa gempa. Sakit sikit je. Tak acik lah. Dia yang mula dulu tadi. Tu Duri buat dare je lah. Aku pun tengah buat dare ni. Yang kau pukul Duri tu suka-suka je kau buat kan? Aku tak sengaja. Tak sengaja pun sakit tau.
Kenapa bising-bising ni? Diorang bekerjasama untuk buli aku. Tolonglah aku, Abang Ali. Tipu dia tu. Kita orang tengah buat dare je ni. Dah lah tu. Tak payah nangis. Apa dia orang buat ke kau? Duri kunci aku kat bilik air. Gempa pula pukul aku dengan panci dia. Oh, macam tu. Tak apa. Biar aku buang panci gempa tu nanti. Jangan nangis lagi tau. Bak sini panci kau. Aku dengan Duri tengah buat dare je ni. Aku dengan Ais pun tengah buat dare. Jom Ais, kita buang panci gempa ni. Bleh. Kita yang terkena ke diorang yang terkena ni? Dah, tak payah nangis lagi. Panci tu dah tak ada. Panci aku. Sabar ya gempa. Yeah, boy. Oh no! Siapa ya? Dah. Kenapa cuma 2 orang? Semestinya kan 3. Bless dikira 2 kali. Jangan lupa, malam ini aku tidur di kamarmu dan kau tidur di tong sampah. Kacil lah macam ni. Dare tetaplah dare. Selamat menikmati malam yang panjang. Hihihi. Bau apa ini? Apa yang kau lakukan? Buat dare lah. Aku kena tidur di tong sampah je kan? Tak ada salahnya kalau aku bawa tong sampah ni masuk bilik. Kalau begini lebih baik aku tidur di rumahku sendiri. Mana boleh. Kau kan kena tidur kat bilik aku.
Selamat menikmati malam yang panjang. Tidak! Ayo lakukan. Senang je ni. Kau bisa menggigit pantatnya kan? Padam muka kau. Perkenakan aku lagi. Alulululu, cantiknya Princess Solar Reverse. Blaze, macam mana penampilan kita orang? Cuba teka aku siapa. Buang terbiak ke dia ni? Jangan subscribe. Abang, bagi balik mercun kita orang. Hei anak kecil, kalian itu masih bocil. Tidak boleh main benda seperti ini. Berbahaya. Kacau lah nyamuk ni. Biar kami saja. Kalian cukup melihatnya dari jauh. Syuh syuh. Nyamuk kau panggil aku? Siaplah kau. Aku kutuk kau jadi bayi. Abang, mercun tu dah nak meletup. Tak kelakar lah. Gelak di atas penderitaan orang lain. Sampai hati betul korang ni. Selalu aku je yang jadi perempuan. Alah, tak payahlah drama sangat. Aku pun pernah jadi perempuan. Jadi maid pun pernah. Kau ingat aku tak malu ke? Kalau macam tu, nampak tambah comel lah. Dia jadi bayi lagi. Habislah. Kalau Blaze yang jadi bayi, dah tentu bayi kematian ni. Halo, kesian ni dia nangis. Mes sini abang gendong. Woi. Abang kaunti ni. Dia gelakkan kau lah. Bila dia nak berhenti nangis ni? Dah malam. Kena buat susu ke?
Nampaknya dah tidur. Bila aku dapat tidur ni? Padan muka kau. Dapat dal untuk mengasuh bocil kematian. Apa sal kau tolak aku? Is, lepaskan aku, Duri. Biar aku tolong kau. Ke tepi, Solar. Diorang ni kena diajar sikit. Sakitnya. Kenapa? Apa salah aku? Kenapa korang buat macam ni pada aku? Weh. Oh, sebab kau serang kita orang semua hari tu. Tapi apa? Kau nak cakap itu dare je. Kau sebenarnya pun suka sakiti kita orang kan? Tak. Aku tak macam tu. Siapa yang percaya dengan kau? Gempa. Bagi aku pergilah. Tengok. Gempa pun tak percaya dengan kau. Jomlah belah. Buang masa je sembang dengan dia.
死んでいる。 Gawat! Dia mengamuk. Hah? Dia pingsan. Apa kita keterlaluan? Sepertinya iya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sudah ku bilang dan ini tidak masuk akal. Kasihan Halilintar. Kapan kau bilang? Barusan. Ayo kita pulangkan saja dia ke rumahnya. Hah? Hali? Kenapa dia tidur kat sini? Dare semalam dah habis kan? Maknanya sekarang aku tak perlu bully dia lagi. Hali, bangunlah. Kenapa kau tidur kat sini? Malam tadi Elemental Rivers buat Dare untuk bully dia. Teruk betul diorang buat sampai jadi macam ni. Hali, bangunlah. Tak mungkin. Kenapa Taufan? Halilintar dalam bahaya. Detak jantungnya lemah. Apa? Hali, bangunlah. Padan muka korang. Siapa suruh bully aku? Memang patut aku prank dia orang pura-pura mati. Astagfirullahaladzim. Sedap. Isteriku. Cantiklah Hali. Mana kau dapat baju ni? Kak Fei bagi. Mana biskut kau yang aku order tu? Oh, ni dia. Terima kasih Ayah. Banyak kau order biskut aku. Untuk apa? Adalah. Nampaknya ada yang dah tak sabar nak makan biskut Yaya. Taufan, Blaze, Duri, Solar. Korang dah pasti aku pilih untuk makan biskut Yaya ni. Tidak! Why you cry? Rasa korang nanti. Siapa satu lagi Aku nak pakai dare aku.
kau ada dare untuk kabulkan satu permintaan aku kan? Betul-betul? Okey, kau nak apa? Aku nak kau tak pilih aku untuk makan buskut Yaya. Bijak kau guna kesempatan ni. Maknanya alamak. Gempa, kau kena makan biskut Yaya dengan diorang. Tidak! Weh, kenapa kau tak halang je Ali bagi biskut Yaya ke kita orang semua? Sorry, tak terfikir pula. Memang dia nak pentingkan diri sendiri je. Tak setia kawan betul. Untung aku dapat dare ni. Bagaimana cara mengganggunya? Aku takut dia menyerang kita. Aku tahu. Kita siksa dia dengan lagu Kicau Mania 24 jam. Ide yang bagus. Hehehe. Kicau Mania, Kicau Mania, Kicau Mania, Kicau Mania. Cukup, aku muak. Alamak, najisnya. Hei sayangku, hari ini aku cantik. Cantik bagai bidadari. Astagfirullahaladzim. Bidadari di hatimu. Hei sayangku, berlakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanjakanmu. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja. Pengen berduaan dengan dirimu Ais. Gelilah, pergilah. Senang je nak buat mereka nangis. Kenapa lampu bilik aku tertiba padam? Siapa kat sana? Hantu ke? Ya, Hantu apa? hantu bungkus. Pontianak. Salat. Berjaya. Tak malu. Dah besar pun masih mengompol. Bagi balik mercun kita orang. Hei anak kecil, kalian itu masih bocil. Tidak boleh main benda seperti ini. Kacau. Blaze tengah tengok TV tu. Serius betul dia tengok TV. Sampai-sampai tak nak kita ajak main. Itulah, apa kata kalau kita perkenakan je dia. Jom, aku ada idea. Apa dia? Popek. Macam tak betul je budak ni. Okey, kau tunggu sini kejap. Aku nak ambil barang kat belakang dulu.
Abang tahu ni. Dia tak tahu lah. Mana Duri? Kena buat susu ke? TV yang tengok dia tidur, bukan dia yang tengok TV. Blaze. Kau nampak Duri tak? Tak. Dia tak lalu sini ke tadi? Tak. Serius sangatlah kau ni tengok TV. Seronoklah tengok cerita ni. Nampaknya hari-hari kau tengok. Tak bosan ke? Tak. Kan ada episod baru setiap akhir pekan. Yelah tu. Kenapa kau cari Duri? Tiba-tiba je dia hilang. Dia tengah ke bilik air kot. MBG Mas Bahil ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah lil. Malunya. Nasib baik diorang tak ada yang tengok aku. Ganteng aja, my little baby kota. Ya ampun, anak siapa ini? Alamak, itu Hana. Jangan sampai dia tengok aku. Macam kenal je budak yang dengan dia tu. Nampak macam Duri. Tapi aku malulah nak ke sana. Baik aku balik je lah. Aku pun tak percaya dengan kau. Korang nampak Duri tak? Jomlah belah. Tak. Buang masa je sembang dengan aku dia. Aku pun tengah tunggu Duri ni. Mana dia pergi? Entah. Tiba-tiba je dia hilang. Tak ada cakap nak pergi mana. Korang ni. Korang tak tahu ke? Duri dapat dare kena jadi bayi tau. Kalau dia hilang masa jadi bayi macam mana? Apa? Baik kita cari dia. Mana korang nak pergi? Capek ah. Ali, kau nampak Duri tak? Duri? Kenapa? Duri sebenarnya dapat dare untuk jadi bayi. Aku kena asuh dia. Tapi dia tak ada kat rumah sekarang. Apa? Kenapa kau terkejut sangat? Aku nampak tadi Duri dengan Hana. Apa? Baik kau cari dia ke rumah Hana. Tetapi jom Blaze, kita sambung tengok TV. Jom. Korang kata tadi nak temankan aku cari Duri. Tu tadi. Sekarang tak nak lah. Tak nak kacau. Hana. Oh, Hana.
Loh, gempa? Ada apa? Hai Hana, apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik aja. Kamu gimana kabarnya? Sihat sangat. Ada apa kamu datang ke sini? Hana, betul ke Duri ada dengan kau? Duri? Iya, dia dapat jadi bayi. Hali cakap Duri ada dengan kau. Bayi? Oh, jadi yang tadi itu Duri. Aku sudah antar dia ke kantor polis tadi. Aku kira dia anak hilang. Jadi aku bawa ke sana. Oh. Mau aku anterin ke sana? Boleh? Terima kasih Hana sebab dah selamatkan Duri. Sama-sama. Aku nak kereta. Wah. Aku nak beli yang ada depan muka aku. Wah. Aku nak Sofia ada kat sini. Sofia. Ya. Aku nak makanan satu truk besar. Wah. Aku nak Lisa Blackpink ada kat sini. Wah. Aku nak iPhone 17 Pro Max. Wah. Baiklah, aku pensiun jadi peri. Aku nak motor baru. Wah. Sakit lah. Alah, sorry lah. Tak sengaja. Taufan. Kenapa tak sikat lantai lagi? Hari ni kan jadual kau sikat lantai. Cepatlah buat. Yelah. Taufan, kau kenapa? Taufan, bangunlah. Gempa! Bahaya ni Solar. Kita kena bawa Taufan ke hospital. Kena ke? Ya, cepat. Kat mana Taufan ni? Dalam bilik tak ada. Akhir sekali aku nampak dia tengah sapu rumah tadi. Lepas tu tak nampak lagi. Hello? Hali, doktor kata Taufan dah tak lama. Apa?
Apa maksud kau? Taufan cedera kepala. Usianya tinggal 3 hari je. Apa? Korang tak payah datang hospital. Tunggu dekat rumah je. Macam mana dia boleh cedera kepala? Hah? Hah? Sebab bola tadi ke? Hah? Bola apa? Tadi Blaze baling bola kena kepala Taufan. Hah? Kau ni tak habis-habis perangai. Aku tak sengaja. Kenapa ni? Taufan cedera kepala. Apa? Ya betul. Kenapa boleh cedera kepala? Sebab aku tendang bola ke kepala dia. Habis tu macam mana? Doktor kata usia dia dah tak lama. Tinggal 3 hari je. Apakah? Betul ke ni? Korang pasti ni bukan prank? Baik, kita pergi hospital sekarang. Hah? Alamak, kenapa diorang datang ke sini? Aku tak suruh diorang datang sini. Apa jadi sebenarnya? Sebenarnya ini dare je. Dah agak dah. Sorry, aku cuma tolong Taufan buat dare je. Aku pun. Ingat kau nak mati betul tadi? Kalau dah macam ni, rasa nak mati betul. Cedera kepala konon. Sebab kau aku kena pukul hali. Sorry, Blaze. Apa salah dan dosa aku kena makan makanan ni semua? Rasa nak cabut dari rumah. Kau nak ambil bahagian aku ke Ais? Nah, ambillah semua. Aku ikhlas. Tak nak. Terima kasih. Aku dah kebal makan masakan Hali. Au. Selamat menjamu selera. Jangan gembira sangat. Ini masih hari pertama. Korang kena makan masakan aku selama 3 hari penuh. Siapa yang gembira ni? Kita orang tengah sedih lah. Aku ingat dah mop lantai ni tadi.
Hah? Hachi! Biasa je. Mana kau nak pergi? Nak pergi bercuti. Bye. Seronok betul dapat pergi cuti. Iyalah, nak pergi cuti naik kereta baru. Hahaha. Eleh. Yelah tu. Kena tangkap polis nanti baru tahu. Hello? Betul ke ni dengan Solar? Saudara elemental kepada Halilintar? Ya, betul. Ni siapa? Saya polis. Saudara elemental kamu telah ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Apa? Betul ke ni? Kenapa Hali boleh kena tangkap Encik Polis? Sebab dia tak guna tali pinggang keledar dan sebabkan insiden kat jalan raya. Apa? Baik kamu datang ke balai polis sekarang. Baik Encik Polis. Nanti saya datang dengan saudara elemental yang lain. Tak boleh. Kamu kena datang sini seorang-seorang. Kalau tak, Halilintar tak akan saya bebaskan dan terus berada di penjara selama-lamanya. Alamak. Jangan Encik. Saya akan datang ke sana seorang-seorang. Bagus. Cepat datang. Ayoyo, kenapa jadi macam ni? Sebab cakap aku tadi ke Hali jadi kena tangkap polis betul? Alamak, mulut jahat. Tunggu Hali, aku datang. Yeah, boy.
Hali, aku datang. Kat mana saudara elemental saya, Encik Polis? Dia dikurung dekat mana? Saudara elemental? Ya. Saya Solar, saudara elemental kepada Halilintar. Saya datang untuk jemput dia. Huh? Tolong bebaskan dia dari penjara, Encik Polis. Dia abang saya satu-satunya yang suka bagi duit pada saya. Saya sangat sayangkan dia sebab dia baik abangnya. Walaupun dia tak sukakan saya, tolong jangan kurung dia, Encik Polis. Macam tak betul je budak ni. Apa hal kamu ni? Tak ada orang nama Halilintar yang dikurung kat sini lah. Tapi tadi Encik Polis kata saudara elemental saya dikurung kat penjara ni sebab tak guna tali pinggang keledar. Sampai-sampai sebabkan insiden kat jalan raya. Hai. Kamu dah terkena prank ni. Kami tak ada tahan dia kat sini. Apa? Is, tak guna Hali. Buat malu aku je. Semestinya aku tahu kalau dia tengah prank aku. Patutlah tak bagi aku datang dengan yang lain tadi. Baik aku tengok komentar penonton. Biar tahu dari diorang. Jadi aku tak akan terkena prank diorang lagi. Ini saatnya. Ais, kau kenapa? Solar. Jantung aku. Sebenarnya aku sakit jantung. Ada. Aku tahu ni dare je. Baik kau prank yang lain. Jangan aku. Alah. Eleh. Aku pun boleh buat lah. Angkat korang bertiga sekali. Wow. Cakap besar. Yelah tu. Memang boleh angkat. Tapi 10 saat je. Lepas tu terus KO. Tengok aku. Dah lebih dari 10 saat. Is, aku pun boleh lah angkat korang lebih dari 1 minit. Tak percayalah. Kalau jatuh nanti kau nangis. Kita orang pula yang kena marah. Betul? Nangis? Is, korang ingat aku ni budak kecil ke? Iyalah, kau kan bongsu. Anak kesayangan. Jomlah kita main kat luar. Jom. His. Woi. Jangan pergi sebelum aku selesaikan cabaran ni. Hebatlah Solar. Tapi kau kena tahan sampai 1 minit. Kacang je. Wow. Macam masih kuat ke?
Kalau tak larat cakap je. Biar kita orang turun. Tak payah. Ringan je korang ni. Macam ranting pokok. Belah! Adik! Aduh, apa jadi ni? Mana solar? Alamak, solar! Alamak, solar dah bertukar jadi bayi. Taufan, Blaze, Duri, apa bising-bising tu? Alamak. Cup. Jangan nangis. Nang. Nani. Dey, jangan bising ah. Nanti kita orang kena marah gempa. Kau ni jadi semakin kuat dia nangis. Alamak. Kenapa korang bising-bising ni? Tak ada apa-apa gempa. Jangan buat kacau tau. Siap, bos? Nasib baik gempa tak marah kita orang. Kalau marah tadi, siap kau aku penyekkan. Diamlah. Blaze! Blaze! Bangunlah! Blaze! Bangun! Jangan mati sekarang! Bayi kematian. Blaze, jangan tinggalkan kita orang. Macam tu ceritanya. Oh, macam tu. Tak apa, kita kuburkan dia nanti. Buang terbiak kerja orang ni. Aku kan pura-pura mati je. Woi, aku hidup lagi lah. Hantu! Tak ada yang kisah pun aku mati. Sampai hati betul diorang ni. Apa aku buat tadi? Kenapa aku buang iPhone 17 Pro Max aku? Tidak!
Hmm. Gempa, nak minta 100 boleh? Boleh? Nah. Terima kasih Gempa. Kaulah adik terbaik aku. Gembira betul dia. Selalunya dia yang bagi kita orang duit. Blaze. Aku nak belanja kau ni. Tak nak ke? Nasi padang nak nasi padang. Tak nak tak apa. Nak 10 bungkus. Astagfirullahaladzim. Nasib baik tadi dapat duit dari Gempa. Bopek bopek, bopek 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 bopek, bopek bopek bopek, bopek 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 bopek. No. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Taufan, kau nak tolong aku tak? Sebab aku ada dare untuk kabulkan permintaan kau, jadi aku akan tolong kau. Meh sini. Bopek bopek, bopek 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 bopek, bopek bopek bopek, bopek 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 bopek. Oh. Hah? Ih. Kenapa kita orang ada kat sini? Kamu nanya? Ada apa dengan kalian? Kamu bertanya-tanya? Kamu nanya? Kita orang diamlah. Kamu bertanya-tanya? Apa hal kau ni? Kenapa kau peluk aku? Sebab kau baik dan peduli dengan aku. Jangan like, subscribe dan share.